dah bertiup angin yang nak dibubarkan, dan saya waktu itu jadi ketua kepada 2 unit ni, dan saya akan dikutuk habis-habisan kalau during my time 69 dibubarkan. Minta Allah tunjukkan kebenaran. Sekiranya 69 Komando ni satu unit yang tidak pernah berjasa kepada negara. Ya Allah, Engkau bubarkanlah aku terima. Kau kekalkanlah 69 Komando. Dan setiap kali doa itu saya lapaskan, saya bercakap dengan Allah benda yang sama, benda itu, saya menangis. Saya akhiri dengan menangis. Ini banyak orang tak tahu, ini untold story. Ini satu pertempuran yang agak lama dalam siri pertempuran yang pernah dilalui. Sumpah dalam senyap. Sumpah dalam senyap. Kita semua ada bersumpah dalam senyap. Assalamualaikum semuanya penonton. Terima kasih kembali dalam Di Sebalik Tabik, dan ajak nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah menonton Di Sebalik Tabik episod yang pertama tempoh hari, dan banyak juga komen-komen positif kat sana. InsyaAllah tolong sebar-sebarkan lagi. Dan juga kat sini saya nak ambil kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada Komander Khairil Haris, Presiden PVTLDM, sebab hari ini dia dapatkan saya seorang insan yang saya sendiri hormat secara peribadi dan secara amnya memang sangat dikenali. Alhamdulillah, hari ini figura ini bersama dengan saya, tokoh negara yang pernah mengetuai Ops Daulat sebagai Tactical Commander dan juga mantan Pesuruhjaya Polis Sabah, yang bahagia CP Datuk Abdul Rashid bin Harun. Assalamualaikum Datuk, sihat Datuk? Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kulit muka tu cantik pakai pencuci muka tu Tak ada. Okey, baik Tok. Alhamdulillah, terima kasih sebab Tok sudi luangkan masa datang di Sebalik Tabik minggu ni. Tapi sebelum kita pergi ke cerita yang lebih mendalam, boleh tak kalau saya nak kenal, dan juga sebenarnya penonton-penonton pun teringin nak kenal, daripada mana asal usul Datuk ni sebenarnya, dan Datuk dibesarkan sebagai dalam keluarga yang macam mana? Adakah keluarga yang kaya, senang, dan macam mana cara hidup Datuk sehingga Datuk masuk ke dalam tentera pula, bukan polis. Maaf saya Tok, terbawa-bawa saya tu. Dia ke dalam polis. Sila Tok. Baik, pertama sekali terima kasih kepada Komander Haris dan Di Sebalik Tabik ni. Ya Tok. Dan terima kasih saudara Rajak, ya Tok, semua kru. Saya lahir di Gelang Patah, Johor. Bukan Johor background keluarga saya anak orang yang susah. Okey. Dan kesusahan keluarga kami itu kalau nak dikongsi, saya rasa sangat susah lah kalau banding dengan generasi sekarang, anak-anak sekarang. Sebab kalau saya tengah hari makan bubur, malam makan nasi. Kalau tengah hari makan nasi, malam makan bubur. Itu je menunya keselaluannya. Makan dengan air panas, dengan garam, itu menjadi kebiasaan. Dan paling-paling yang hebat, lauk yang paling hebat adalah sambal tumis ikan bilis. Jadi daging setahun sekali aja, waktu hari raya Aidilfitri makan daging. The rest 364 hari itu memang tak ada lah. Jadi pergi sekolah pun kadang-kadang ada duit bekal, kadang-kadang tak ada duit bekal, sehinggalah saya saya sebenarnya masuk sekolah pada sekolah Jaya 1 pada usia 6 tahun. Saya sekolah tumpang. Okey. Bukan lompat-lompat, ni tumpang. Maksudnya saya punya prestasi untuk naik kelas akan dinilai daripada sepanjang tahun kajian tu. Kalau saya lulus, maka saya dinaikkan ke darjah seterusnya. Okey, baik. Lepas tu naik sekolah menengah. Bila naik sekolah menengah pun sekolah dekat sekolah menengah sekolah menengah Gelang Patah. Jadi itu jam tahun berapa tu? Saya naik sekolah menengah pada usia 12 tahun, tingkatan 1, pada tahun 1969. 1969. Ya. 12 tahun. Okey, baik. 12 tahun. Dan sampai ke tingkatan 3, umur saya baru 14 tahun. Nah, sebab tu awal setahun tadi dari satu awal tahun. 6 jadi tahun. mungkin saya tak boleh ambil SRP waktu tu. Jadi saya milih medium tak boleh ambil SRP. Kemudian saya pun guru besar beritahu mungkin saya bersedia untuk tidak boleh mengambil SRP.
Tapi dia akan cuba untuk saya boleh ambil SRP. Jadi saya menunggulah. Memang bimbang nak kena turun balik kelas kan pada tahun depannya tu. Jadi apa yang berlaku, dia pun beritahu dapat ambil SRP. Alhamdulillah. Dapat ambil SRP, kemudian sampailah kita tingkatan 5. Tingkatan 5 saya head boy. Okey. Saya head boy. Ayah garang tu? Ayah saya pada usia saya 5 tahun, ayah dan mak berpisah. Dan saya duduk dengan nenek. Oh. Dan satu perkara yang saya suka kongsikan, saya adalah cucu yang dikasihi, tetapi tidak dimanjai. Okey. Dia ada dua perbezaan. Dikasihi tapi bukan dimanjai. Dengan manja lain. Okey ya. Jadi sampai tingkatan 5 head boy, tapi head boy pun head boy yang tak ada duit. Sarapan pagi pun jarang-jarang sarapan pagi untuk pergi sekolah dan tak ada bekal duit, dan saya selalu bercakap yang tidak benar kepada kawan-kawan. Bukan menipu lah. Maksud tu cakap tidak benar. Kawan-kawan ajak, jom saya pergi kantin. Tak apa, aku nak siapkan kerja sekolah pagi tadi. Petang ni aku nak main bola. Takut malam ni aku penat. Aku tak sempat. Hari-hari begitu. Sebenarnya tu tipu sebab tu tak ada duit. Saya tak ada duit. Allahu Akbar. Saya tak ada duit. Saya tak sedih pun saya datang pada anak orang susah ni. Jadi bila dekat loceng nak bunyi, kan, tengok jam dekat kelas tu, ada jam kan, dekat nak bunyi, saya pergi tandas, minum air di pilih tandas. Allah Akbar. Ini head boy ni. Ini tingkatan 5 dah ni. Tingkatan 5. Tapi ambil habis setiap hari panjang tahun begitulah. Jadi pada kawan-kawan saya yang mengikuti podcast ni, saya minta maaf lah. Memang saya cakap yang tidak benar. Saya itulah keadaannya. Saya tak, bukan malu nak cakap. Saya ramai yang nak belanja, kau tak ada duit ke? Tak ada duit, mari kami belanja. Tak apa. Aku nak buat kerja sekolah. Hebat tu, orang yang susah tapi orang lain tak tahu pun, tak sedar. Saya daripada tingkatan 3 saya kena cuti ujung tahun tu, sebulan setengah tu, saya kena cari duit untuk beli pakaian sekolah. Saya kena cari duit untuk beli buku-buku sekolah. Semua buat sendiri tu? Semua saya buat sendiri. Saya tak adalah menyusahkan keluarga. Ya. Saya cari duit sendiri. Dan pada cuti sekolah umur 14 tahun tu, saya kerja kontrak tu. Umur 14 tahun? Saya kerja kontrak binaan ke? Menyimen. Okey. Pikul pasir lah, tolak pasir pakai kereta sorong tu kan. Dapat gaji RM4.5. Allahu Akbar. Itu yang saya kumpulkan. RM4.5 sejam ke apa? RM4.5 satu hari. Allahu Akbar. Itulah. Itu tahun berapa Tahun 69, 71. Lepas tu tingkatan 4, saya kerja kontrak jugalah pada hujung tahun tu. Saya kerja kontrak. Ini yang kalau hari Jumaat Sabtu tu saya kerja kat estate yang boleh menerima budak-budak kerja masuk tanah dalam polybag. Dapatlah RM1. Setengah hari kerja daripada pukul 7 sampai pukul 2 petang kan. RM1 dapat. Okey lah tu. Bolehlah buat beli buku, beli apa semua. Maksudnya zaman kanak-kanak tu pun dah dewasa dah. Saya nak kata dewasa tak jugalah, tapi buat kerja terpaksa mencari juga duit untuk keluarga lah. Untuk kelangsungan hidup. Pasal kehidupan yang susah. Dan macam mana boleh bermulanya Datuk masuk polis tu? Masuk polis ni bila dah tak ada kerja kan. Kelulusan pula tu overactive mungkin dekat sekolah kan. Jadi kelulusan pun tak bagus sangat lah. SPM 3 je. Okey. Lepas tu dah kerja ladang, kerja sana kerja sini, sehinggalah saya kerja dekat Komplek Custom Johor Bahru. Okey. Satu kemalangan berlaku, saya terjatuh apabila masa tengah buat kerja-kerja di tingkat 4. Jadi saya jatuh dan mak saya bising lah. Jatuh daripada tingkat 4 ke? Daripada tingkat tu. Jadi sampai ke bawah? Ya. Allahu Akbar. Tapi bukanlah atas tanah. Dia ada kayu-kayu yang tongkat kepada beam tu. Tongkat beam tu dia dah cabut paku semua, dia longgok-longgokkan, jatuh atas tu macam spring lah juga rasa. Tapi baju-baju seluar semua hancur lah, pecah, tak boleh pakai lah. Ada cedera sikit tangan, balik saya ubat sendiri lah. Jatuh daripada tingkat 4 atas kayu-kayu yang berlonggok, dianggap spring Datuk. Spring. Lepas tu mak saya bising lah, roh mak kan. Dia kata kenapa tidak cari kerja lah yang tetap. Apa yang kerja ada? Waktu tu tak ada. Jadi yang ada polis. Okey. Saya sebenarnya tak nak jadi polis. Itulah ceritanya, saya tak mau jadi polis. Cita-cita saya memang tinggi. Cita-cita kan? Saya nak jadi pilihan pertama peguam.
Okey. Pilihan kedua, pensyarah. Pilihan ketiga, askar. Okey. Saya 3 ni. Itu saja. Tak ada Polis tak ada dalam senarai? Polis tak ada dalam senarai saya, tapi saya masuk polis. Kerana kesempitan hidup. Okey, itu bermulanya. Masa tu gaji polis RM140. RM140. Tok bermula dengan polis dulu dengan saya sebagai bidang. mata-mata. Saya adalah mata-mata 59610. Itu nombor private saya lah. Kemudian tu baru dikenali sebagai constable. Oh, minta maaf Tok, tugas mata-mata waktu tu macam mana? Mata-mata ni kita GD lah. Bukan mata tu mata-mata gelap. Tidak. Mata-mata dipanggil kepada pangkat itu. Sekarang ni pangkat yang paling rendah constable. Oh, I see. Saya ingatkan mata-mata macam private. Tok jadi perisik ke apa benda ni. Kalau tentera dia private. Okey, baik. Oh, mata-mata. Jadi itulah. Saya habis training aja saya pergi dihantar ke terpaksa lah pergi pasukan poli hutan. Training 7 bulan, lepas tu sambung lagi 3 bulan. Kemudian bertukar posting pertama saya ke Kuantan. Waktu ini belum komando gitu Belum. Okey. Belum. Saya tak minat je komando. Terus saya tanya, tak minat pun. Ini semua kerja-kerja yang payah nak cakap lah puak-puak ni kan. Waktu tu Tok tengok komando, apa pandangan Tok waktu tu? Gila. Ini orang yang gila. Kalau kahwin pun tak apa jadi. Kalau tak kahwin tak apalah kan ya. Sebab tengok macam banyak. Saya tengok macam sabut puak-puak ni kan. Saya tengok ini manusia apa ni. Komando Dia masa kami buat operasi dekat saya standby dekat Bukit Koman, dia orang datang. Squad mate saya ada datang untuk, dia kata ada kerja sikit. Okey. Sembang petang, malam, lepas itu besok pagi dah tak ada dah. Bersih tempat yang dia tumpang tidur tu, clear. Tak tahu pergi mana. Mana pergi tu bang? Lepas tu balik pun tak ada. Dia balik terus kot. Dia tumpang bermalam aja kat situ sekejap, satu kumpulan kecil, lepas tu hilang. Jadi bila tengok itu menambahkan lagi, saya memang tak nak lah ini kerja macam ni kan. Dia kata kau masuk, tak payahlah dia kata. Macam tu lah. Okey, baik. Dan macam mana boleh masuk? Itu lah. Dah tahu tak minat tak apa. Macam mana bermula sekarang smart logo tu sekarang kat dada belah kanan tu. Smart ni veteran. Alhamdulillah. Jadi masa tu Alam Mageran di Kelantan. Tahun 77. Oh, lama dah. Tahun 77 ada Alam Mageran di Kelantan. Masa tu bila petang tu ada satu rokol tu, dia beritahu lah Sarjan Major tu beritahu, Sarjan Major Ismail ke. Dia beritahu, dia kata ada kekosongan SPU. Masa tu belum panggil komando lagi. 699 tak ada, dia panggil Special Project Unit. Yes. Oh, maksudnya unit tu pun tak ada lagi. Unit tu ada, tapi dia punya strength masih, saya rasa 1 squadron ke 2 squadron saja. Betul-betul awal. Nama pun masih pakai nama tu. Dia macam-macam dikenali ni. Ada yang kenal dia sebagai Charlie Force. Kemudian yang last kali Special Project Unit sebelum PPH 69. Lepas itu, dan kalau komunis panggil kita ni Lokau. Ini nama-nama gelaran. Gelaran 69 lah. Okey. Jadi buka tu, saya pakat dengan kawan-kawan, saya kata kita pergi Ipoh lah. Kan saya di kepalanya tu sebenarnya. Kita pergi Ipoh, kita daftar untuk pergi selection. Itu pergi selection, bukan masuk komando pun. Okey. Lepas tu kita tarik diri 2-3 hari selection tu, 10 hari selection, 2-3 hari kita tarik diri. Dan kita tak dihantar balik. Daripada cerita orang-orang lama yang fail ni, dia tunggu habis-habis semua balik, semua dah habis betul-betul selection tu, dia baru hantar balik. Dia nak pergi jalan-jalan lah ni. Dia pergi jalan-jalan je, lama tak pergi Ipoh. Okey. Besoknya bagi nama. 10 orang bagi nama. Jadi apa yang berlaku bila kita bagi nama, bermulalah ejekan, peli-peli, komando poches lah, komando apa, engkau memang tak lulus, engkau memang mana mungkin. Orang yang training apa semua dulu engkau tak pernah training. Tak apalah, dia menjelaskan. Kita pun, dia tak tahu apa tujuan kita sebenarnya kan. Sakit hati juga. Tak ada sakit hati pun. Belantak lah. Sebab memang nak balik awal tadi. Memang kita dah ada planning baiknya ni. Sehingga hari pergi tau. Hari pergi, lori yang bawa kami tu rosak dekat Srijaya. Okey. Jadi kena tunggu kat situ untuk sementara tunggu lori yang lain datang untuk bawa kita ke Lukinta.
Hulu Kinta, camp PPS Hulu Kinta waktu itulah. Bila jadi begitu, dia pun saya pun cakap dengan dia orang, kita duduk sembang-sembang. Saya kata saya ubah fikiran. Saya tidak akan balik. Saya tidak akan tarik diri kecuali dia orang ni semua puak-puak ni tendang saya keluar. RTU saya, return to unit. Okey. Namun nak tarik diri saya tak akan buat. Kenapa tiba-tiba macam tu? Tiba-tiba pasal tak tahan ni. Saya tahu akan sampai saya pencen pun dia orang akan kutuk saya. Mesti ada gelaran-gelaran yang tak menyenangkan. Jadi untuk mengelak ini, saya kata saya ubah fikiran. Apa jadi-jadi lah. Okey, nekat. Kata kalau engkau begitu, aku ikut. Ramai pengikut ni. Saya pengikut ada ni daripada constable lagi. Dah ada pengikut, dah boleh convince orang ni. Habislah cerita. Lepas itu pergi dengan penuh azam. Semua termenung dalam lori yang nak sembang, tak ada apa nak sembang. Perancangan dah berubah. Kita dah ubah kepada perancangan lain ni. Nak sembang apa lagi, kan? Jadi pergilah buat selection. Dan bila apa-apa je semua tengok saya tau. Jangan, saya giling kepala. Maksudnya jangan mengalah. Jangan mengalah. Seorang aja mengalah. Yang lain-lain semua angguk. Silent signal. Jangan tarik diri. Dia pun angguk. Ikut je lah, layan je. Walaupun waktu tu mesti dah tengah penat-penat. Memang kita dilanyak untuk tarik diri. Untuk surrender. Selection tu untuk kita surrender. Pasal dia orang tak perlukan kuantiti. Dia orang perlukan quality. Jadi quality itulah yang nak dan lanyak kita sampai hari akhir. Hari akhir ramai yang terperangkap. Jatuhnya kita, dia kata masa itu Tuan Yunus yang mengepalai kumpulan yang ambil selection kita ni lah. Budak-budak vet je lah. Dia kata ASP Yunus masa tu, dia kata ASP Yunus tak puas hati. Semua sekali tidak mantap dan diorang kena buat lorong 2. Lorong 2 tu lorong yang cukup kalau suruh buat lagi sekali pun tak nak buat. Jadi untuk itu dia kata keluarkan ini pasir-pasir semua ditimbang tiap-tiap pagi tu. Pagi petang timbang tu dia dah ditimbang tu dah dikeluarkan. Dia suruh ambil batu sungai tu masuk balik. Okey, siap untuk bergerak. Jadi siapa yang nak RTU orang katakan. Okey, dia tanya siapa yang nak balik. Saya tulis belakang, saya tulis semua kawan-kawan ni kan. Saya giling kepala pelan-pelan. Beri signal yang aku tidak akan tarik. Apa jadi-jadilah. Okey. Kan dalam hati itulah. Dan kawan-kawan pun angguk pelan. Follow. Jadi true enough. Habis tu dah mana ni, siapa yang tarik diri, ramai tarik diri. Tarik diri kemudian masuk atas lori. Naik lori dia kata. Bergerak. Yang tarik diri tadi. Okey. Depan dia orang. Dia kata yang remain tadi tu yang tak nak tarik diri, buka pack, buang batu-batu dalam pack. Okey. Selection selesai. La ilah. Menangis-nangis yang dalam lori tu. Maksudnya mental dia orang je. Habis. Koyak begitu je. Begitu penat, begitu letih. Itu berapa hari lagi tinggal tamat latihan tu? Habis dah. Itu latihan akhir. Itu adalah hari akhir dan nak balik. Okay. Dah nak balik ke HQ. Tunggu lori datang ambil. Itulah cerita dia. Bukan senang nak jadi komando kan. Aduh, Allah Akbar. Okey, baik Tok. Daripada seorang budak kampung yang nakal tadi kita tengok. Budak kampung yang nakal, alhamdulillah dapat rasa rezeki jatuh daripada tingkat 4. Jatuh atas kayu. Masih dianggap spring. Akhirnya orang ni sekarang pernah mengetuai Ops Daulat. Boleh tak Tok kongsikan sikit Tok? Ops Daulat ni satu Malaysia tahu. Sebab boleh dikatakan masih baru lagi benda ni, kejadian ni berlaku. Boleh tak Tok kongsikan sikit pengalaman Tok dan macam mana Tok boleh terlibat dalam Ops Daulat ni dan apa cabaran dia Tok? Ops Daulat ni banyak ada saya cerita pasal Ops Daulat ni. Dan ini adalah temuduga yang ke-19 untuk Ops Daulat ni. Ya. Dan tak apalah saya cerita sikit-sikit lah kan. Tapi banyak boleh kita tengok dekat YouTube, dekat Google, dekat TikTok dan sebagainya. Okey. Jadi masa itu saya operasi dekat utara. Kemudian masa dalam perjalanan balik tu kami,
kebetulan ada helikopter di utara tu, di Alostar ke Pulau Pinang ke saya lupa, nak balik. Jadi saya kata boleh tumpang tak sampai Sungai Besi. Dia kata tak ada masalah, boleh tumpang. Jadi saya cakap saya nak tumpang balik lah. Masa itu jawatan saya adalah Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Pasukan Gerakan Khas. Di mana saya bertanggungjawab kepada 2 elit unit PDRM, iaitu 69 Komando dan unit tindak khas. Jadi bila saya turun di si minyak dekat aerodrom Ipoh, tengoklah telefon kan. Tengok ada miss call. Punyalah banyak, berbelas miss call daripada pengarah KDNKA. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri, Datuk Salim Mat Rashid. Waktu tu. Apa jadi ni? Apa yang mustahak sangat sampai miss call kan. Berbelas miss call. Saya ingat 13, 14 apa lah. Masa kita terbang tu kan, itu masa itu ini bunyi kan. Jadi telefon dia kata, you dah tahu dah? Saya kata, tahu apa? Sabah. Ada pencerobohan bersenjata di Sabah. Jadi sekarang ni you form up team, bincang dengan Datuk Azizan, form up team untuk dalam 18 orang atau 20 orang untuk diterbangkan besok pagi. You bincang dengan dia. Dapat arahan waktu tu. Saya pun beritahu dengan pilot, ini arahan begini, kita kena pergi ke Hulu Kintar. Terbang ke Hulu Kintar lah daripada Ipoh tu. Terbang Hulu Kintar. Sebelum tu telefon Datuk Azizan, saya nak jumpa. Dan tengok OC Squadron yang ada, suruh dia datang jumpa saya dekat dekat padang apa tu lah, tempat kita landing lah, helikopter landing. Maka jumpalah, bincang. Dia kan siapkan ni semua sekali, orang. Kemudian untuk pagi besok berlepas, kita akan naik diberitahu juga masa tu akan terbang pada jam 8, antara 8, 8.30 pagi. Baik. Jadi saya bincang dengan Datuk Azizan, siapa yang nak pergi dulu. Oleh kerana Datuk Azizan ni dia komander bersama komando ni. Jadi saya Timbalan Pengarah. Jadi dia ada keperluan untuk dia duduk remain dulu, biar saya naik dulu. Ini kerana saya bekas pegawai di bahagian operasi khas D8. Yang menjalankan operasi-operasi khas. Jadi saya yakin dengan pengalaman saya selama lebih 15 tahun di bahagian operasi khas D8 tu, mungkin boleh saya gunakan. Jadi banyak latihan-latihan yang saya dah lalui, mungkin boleh digunakan lah untuk membuat penilaian. Itu yang saya pergi. Jadi besoknya, pendekkan cerita, kita pun terbang satu kapal terbang tak lepas, tak apa masalah teknikal. King's Air ni 2 kapal terbang, satu meneruskan perjalanan. Kapal terbang yang bawa saya, after 15 minit patah balik. Ada lampu sana nyala, lampu sini nyala. Jadi patah balik, dia repair tak tahu macam mana. Sambung perjalanan, sambung penerbangan sampai ke Lat Datu. Besoknya tu kita jumpa dengan komander Brigade Sabah, Datuk Ahmad Mazuki, dan ditaklimatkanlah apa yang berlaku, maklumat-maklumat semua. Kita terus pergi ke Tanjung Labian. Baik. Sampai Tanjung Labian, bersembang, tengok keadaan, dan saya fikir ini memang satu benda yang sangat serius lah. Sesuatu yang serius. Dia kata orang ramai, tak dapat ditentukan. Ramai. Mungkin jejak 100, mungkin 100 lebih. Ini bukan main-main kan. Dan kita tak pernah main-main kan. Jadi apa yang berlaku adalah kita bila melihat itu, kita pun pergi ke resort. Ada satu resort dekat Federal Sahabat tu, dan saya decide untuk menginap kat situ. Kejadian tu di situ tu? Kejadiannya dekat Kampung Tandua, Federal berdekatan Sahabat dengan Federal Sahabat. Jadi dekat berapa belas kilometer je daripada resort tu. Saya kata itu lebih baik lah. Rather than saya duduk kat Lat Datu, perjalanan pun dah berapa jauh, ambil masa 100 kilometer kot. Lama sangat. Jadi saya lah. Jadi orang pergi, pemandu pergi ambil pakaian-pakaian saya dekat mes, dekat Lat Datu, dekat PGA camp tu. Saya duduk situ lah. Teruslah sampai operasi itu berjalan. Daripada tu 14 petang tu saya jumpa ACP Zulkifli Abdul Aziz, Allah yarham. Dia ni kemudiannya dinaikkan ke pangkat SAC,
semasa di Eskom. Dan arwah Zulkifli ni dia beritahu saya yang besok dia akan masuk ke penempatan penganas. Dan dia bertanya siapa nak ikut, ada satu seat kosong dia kata. Saya toleh kiri toleh kanan, saya kata okeylah saya pergilah. Saya pergi. Jadi apa yang berlaku, kena minta permission dengan Ketua Pilihan Negara. Dan Ketua Pilihan Negara dia memang sukar untuk bagi permission pasal tidak pernah berlaku lah pegawai tinggi nak masuk. Jadi masa tu saya dilantik sebagai tactical commander. Jadi tactical commander nak masuk. Itulah. If anything happen, tak tahu apa nak berlaku. Masalah akan jadi rumit lah. Yeah. Kalau saya dikesan, maka mungkin ada benda di luar jangkaan akan berlaku. Jadi dia IGP tak nak bagi Tan Sri Ismail Omar masa tu. Ya. Ketua Pilihan Negara. Dia tak mau bagi. Saya rasa dia tak mau bagilah. Yelah tu sebab sampai kalau pagi besok kalau main chess king tu penting tu. Ni king tu nak masuk. Wah, tu risau. Jadi kami berbincang semua. Beritahu keep on telling him that kita ni Rashid ni masuk akan tidak dikenali sebagai Datuk Rashid. Dia akan masuk sebagai Saja Major Rashid, pasal saya rambut beruban ni kan. Saja Major Rashid. Lepas tu beritahu, dia tak bercakap, dia tak cakap apa. Dia tak beritahu keputusan. Dan dia tidak berunding, dia tidak apa. Peranan dia dikecilkan hanya kepada, saya beritahu saya pergi nak masuk dalam. Ni bukan untuk apa. Saya nak buat ground appreciation ataupun penilaian kawasan daripada dalam melihat keluar. Kalau biasa kita buat close recce daripada luar melihat ke dalam. Sekarang kita boleh peluang untuk daripada dalam tengok keluar, kenapa tidak kita gunakan? Jadi itu yang Tok cuba tak ada niat lain. Dan waktu itu 69 komando dah nak dibubarkan. Sebelum itu ada ura-ura yang dah kuat dah bertiup angin yang nak dibubarkan. Dan saya waktu itu jadi ketua kepada dua unit ni, dan saya akan dikutuk habis-habisan kalau during my time 69 dibubarkan. Ya. Kan? Jadi saya sebelum tu saya ada pergi, bukan nak beritahu lah, saya cuma pergi Mekah dan depan Kaabah, depan dekat Masjid Nabawi pun, apa yang saya tidak lupa untuk buat setiap waktu, setiap apa, minta Allah tunjukkan kebenaran. Sekiranya 69 komando ni satu unit yang tidak pernah berjasa kepada negara. Ya Allah, Engkau bubarkanlah aku terima. Tetapi kalau 69 komando ini satu unit yang pernah berjasa kepada negara, kau tunjukkanlah kebenaran kau. Kau kekalkanlah 69 komando ini. Dan setiap kali doa itu saya lafazkan, saya bercakap dengan Allah benda yang sama, benda itu, saya menangis. Saya akhiri dengan menangis. Ini banyak orang tak tahu. Ini untold story. Betapa terbebannya saya kalau 69 komando ini, masa saya kata tadi, dibubarkan sewaktu saya jadi ketua. Ya. Kena ingat, saya ni daripada rank and file. Betul. Saya daripada lain-lain pangkat. Orang yang biasa naik pangkat. Dan waktu itu dah sampai kepada SAC. Yes. Kan kalau dibubarkan, orang macam-macam telahan-telahan negatif ni kepada saya. Mungkin akan bercakap, pegawai daripada rank, dia bukan tahu nak buat apa, tak tahu itu, tak tahu ini. Dan macam-macam. Pasal apa? Kadang-kadang orang memandang negatif. Saya tak malu nak cakap orang memandang negatif pegawai daripada rank and file ni. Tapi kadang-kadang kita dapat menangkis semua tu dengan kita punya performance. Ya. Ilmu jalanan yang kita ada. Ya. Baik. Datuk, maksudnya Tok masuk tu dengan bawa dua maruah negara dan maruah komando 69. Dan besok sebelum pukul 10 pagi tu, dah dekat jalan 10 pagi, dah semua dah intake dah. Saya masih duduk tunggu. Dapat call, IGP beritahu kepada Pesuruhjaya Polis Sabah waktu itu, Datuk Hamzah Taib, ya, dia beritahu, dia kata okey, beritahu Rashid dia boleh masuk dengan beberapa syarat. Dia tidak boleh dikenali sebagai Datuk Rashid, Tactical Commander. Dia hanya boleh dikenali sebagai Sarjan Major Rashid. Okey, baik, ini cara timbul Sarjan Major Rashid tu. Kemudian dia tidak boleh berunding, walaupun saya negotiator sebenarnya. Tapi tidak dibenarkan berunding. Dia hanya boleh menjalankan tugas sebagaimana dia beritahu tu, untuk apa? Untuk membuat
penilaian kawasan. Okey, baik. Jadi saya ingat ramai yang memahami lah penilaian kawasan yang amat mustahak dalam satu operasi. Itulah pergilah. Berapa orang dibenarkan masuk tu akhirnya? Itu 2 kenderaan. 2 kenderaan. Dua 4x4 lah. Tak adalah kita pakai 4x4 je masuk. Kan tak ada escort pun. Macam filem Takluk tu. Wah kan escort pakai kereta besi, kereta kebal semua tu. Pakai cermata hitam tak ada. Tak berani Datuk Rashid pakai cermata hitam. Kalau pakai cermata hitam ni saya akan nampak arrogant. Saya nampak sombong. Mana boleh. Benda ni semua kena fikir tu kalau nak hadap musuh. Benda kita ada pelajaran. Kita dilatih khusus di luar daripada jurulatih luar negara. Macam mana penyamaran nak dibuat dan sebagainya. Kita gunalah ilmu tu. Jadi bila tu dapat masuk tu? Dapat masuk tu saya jalankan peranan saya lah. Bila dia nak bagi peluang juga lah saya macam kenal-kenal tu kan. Inspektor apa semua naik. Lepas tu dia orang pun panggil. Memang kekok lah budak-budak ni. Inspektor apa semua ni. Kan nak panggil kita ni tu ni bagi arahan. Barang ni bawa sini tu. Minta maaf tu. Ni inspektor. Ni saja meja bawa barang ni sini. Saja meja bawa ni. Okey lah. Ini lakonan yang perlu lakukan oleh satu tim. Spontan. Saya meja. Lepas tu bila nak bergambar satu gambar kan, Akmimuddin Kiram, ada satu pegawai dan gambar saya baju merah putih tu. Okey. Pegawai ni angkat tangan, persilakan saya duduk dekat sebelah Akmimuddin Kiram. Baik. Mana mungkin saja meja. Dia dah dikenalkan sebagai inspektor. Saja meja pula nak duduk sebelah Akmimuddin Kiram. Hancurlah. Saya pun tarik seluar dia, tolak balik. Tarik itu daripada belakang, tolak balik. Dia pun perasan. Okey. Saja meja pun duduklah tepi tu. Itu yang saya ke tepi tu. Waktu ni kalau daun belaga pun boleh dengar tu dia punya senyap dia tu. Itu. Memanglah. Itu saya pun turun. Itu yang main peranan kita lah. Banyak benda yang saya kena perhatikan. Tengok apa ni, semua tahu yang saya menggunakan rokok. Ya? Ada petikai berapa banyak rokok nak ni. Kita buat kira dulu melalui ruas-ruas jari. Okey, itu teknik. Dan bila ruas-ruas jari ni dah habis 33, 2 kali kan ruas-ruas jari tu 16 campur 1, 33. Sebelum tu saya bawa rokok poket kanan, poket kiri. 4 bungkus poket kanan, 4 bungkus poket kiri. Dan saya dah berhenti merokok 4 tahun. Okey, jadi itu memang jadi malam tu besok nak masuk tu, itu yang saya mula isap rokok. Pasal saya fikir apa aku nak buat tempat orang ni, tempat musuh ni, rokok mungkin boleh membantu. Saya kata begitulah. Dan saya isap rokok pening-pening kepala lah malam tu. Jadi besoknya tu dah boleh normal lah. Jadi bagilah rokok. Jadi ruas jari yang mana belum dikira melalui ruas jari, kita belum dikira dalam ruas jari, bagi poket kanan. Kemudian yang telah dikira dengan ruas-ruas jari tadi, kita bagi poket kiri. Datuk boleh ingat mana yang Tok dah kira pakai ruas jari dengan mana? Belum kira lagi. Kita nampak muka. Dia sebenarnya bila tengok muka, kita boleh ingat muka tu. Dan kita tengok 1, 2. Kita of course kita tangan kita kat bawah, kita buat tangan kita lah. Cepatnya cara Tok menghafal. Tengok. Lepas tu sampai habis yang tu 31, mulakan yang ke 32 tu dengan bagi rokok poket kanan. Okey. Kemudian kita patah balik. Kita bagi poket kiri tu kepada yang dah bagi rokok tadi. Pasal dia tengok je kita bagi rokok. Kita tak boleh nak patah balik. Jadi ramai lah. Kita dapatlah hari pada 15 bulan tu 79 orang. Okey. Dan pada 16 masuk lagi. Dengan Tan Sri, dengan Datuk Ahmed Badur masa tu. Dia masuk 63 orang. Ya. Jadi senjata pun kita dapat, yang sembunyi dalam baju pun kita dapat confirmation. Cara kita lah. Macam mana cara kita kan. Dapat sama ada revolver ke ataupun pistol ke, kita dapat kira lah. Baik. Okey tu, minta maaf soalan ni kalau saya tanya, tapi kalau Tok tak boleh jawab pun tak mengapa. Yang kita tengok di Facebook, anggota polis yang terkorban, ada yang jenazahnya boleh dikatakan diperlakukan dengan tak elok lah. Saya tak pasti sejauh mana kebenaran dia. Yang saya baca di Facebook lah, yang saya boleh jangkau, ada yang kata dibelah dadanya, ada yang kata dipotong telinganya. Adakah ini anak buah Datuk? Anggota nombor 9 komando yang apa ni, yang mati 2 orang, yang terkorban 2 orang, iaitu Inspektor Zulkifli dan juga Korporal Sabarudin pada pertempuran dalam pertempuran pada 1 Mac 2013.
Baik. Dari pertempuran daripada pukul 10 pagi sampai 11 pagi. Okey. Jadi ini satu pertempuran yang agak lama dalam siri pertempuran yang pernah dilalui. Pernah kita lalui. Jadi nak tahu tu bukan susah sangat. Dia orang buka set tu. Set masih lagi bunyi pertempuran dua pihak. Sebelah sini tembak kuat, sebelah sana sayup dengar tu balas tembak kan. Lepas itu yang pada 2 hari bulan Mac tu itu yang peristiwa tu berlaku. Berlaku di mana 6 orang anggota polis dari pelbagai cawangan, cawangan khas, PGA, GD pun ada, SB lokal pun ada. Jadi 6 orang, musuh mati 6 orang. Pertempuran pada petang 2 hari bulan. Jadi kat situ vet tak timbul, tak terlibat. Dan yalah, memang sesuatu yang boleh diceritakan lah. Sebagai peribadi Datuk soalan ni, sebagai pegawai taktikal, apa perasaan Datuk bila Datuk dapat tahu ada di antara anggota polis yang dibunuh dan juga anak buah Datuk yang tewas dalam peperangan ni? Secara peribadi apa dia Datuk sebenarnya begini, satu yang saya bertanggungjawab kepada Tanwar. Yang dekat sana satu operasi yang bawah satu operasi juga, Suluk masa tu. Dan dalam operasi itu dia ni membuat pengesahan maklumat. Jadi dalam pengesahan maklumat ni memang beberapa tangkapan sebelum tu telah dibuat. Tapi kali ini ada satu maklumat yang mengatakan, saya pun jumpa dengan Zul Mendiang Ibrahim Lebar sebelum dia berlepas tu. Okey, pada 26 bulan ke begitulah, 26 ke 25 saya lupa. Baik. Jadi saya cakap, Ibrahim, aku tak boleh bantu kau pasal aku tengah fokus kepada Tanwar kan. Jadi aku tak boleh nak bantu kau pasal apa, strength yang ada ni untuk Tanwar. Tapi engkau mintalah bantuan daripada IPD nanti dekat Sempurna, pasal dia beritahu nak pergi Sempurna. Dan saya tahu benda ni lambat laun akan bertempur juga. Agak-agak saya lah. Pasal apa, dekat sana tu macam-macam maklumat timbul, macam-macam. Dan kebocoran maklumat ni terlalu teruk. Sebab itu bila dapat arahan untuk menggempur pun, kita tak beritahu bila kita nak gempur. Kita tak cakap pun dalam taklimat kita bila nak gempur. Kita akan beritahu kemudian bila penggempuran tak nak buat. Jadi begitulah. Okey. Kerahsiaan operasi itu terlalu dicurigai lah. Okey. Baik, Tok, rahsia operasi macam Tok katakan, ada satu istilah silent oath. Boleh Tok terangkan apa tu silent oath ni tu? Saya tahun ni tema ceramah motivasi saya, saya panggil The Silent Oath. The Silent Oath ni pada pandangan saya perlu di-highlightkan. Walaupun orang tahu, perbuatan itu orang tahu, tetapi mungkin orang tidak peduli sangat. Tapi bila cakap The Silent Oath ni, orang semua nak tahu Datuk Rashid ni nak cakap apa pasal Silent Oath ni. Ini sumpah dalam senyap ni kan? Sumpah dalam senyap. Sumpah dalam senyap. Kita semua ada bersumpah dalam senyap kan? Kita masuk, kita buat sesuatu yang baik. Aku nak buat yang baik untuk keluarga aku. Aku nak jaga nama unit aku supaya aku ada unit pride umpamanya. Kita nak jaga unit kita punya nama. Kita nak jaga, kita nak ada sense of belonging. Itu pun kita tanam dalam diri kita. Oath kita, sumpah kita, kita punya silent oath kita ataupun sumpah dalam senyap kita, azam juga. Boleh katakan azam yang kental yang tidak dilapaskan dengan kata-kata. Maksudnya silent oath ni, itu antara ciri-ciri untuk kita, untuk menanam kekentalan jiwa, untuk menanam satu cita-cita ataupun azam yang baik untuk mencapai sesuatu benda yang baik, dan kita akan buat yang terbaik. Dan kalau kita cakapkan ini, kita lafazkan ini, mungkin kita akan ditertawakan. Okey. Alah belagak, cakap besar dia kata. Tapi tidak. Tapi itu adalah kita punya sumpah dalam diam. Azam yang kuat, yang tidak dilafazkan dengan kata-kata. Aku nak jaga family aku. Apa jadi pun aku nak jaga family aku. Apa jadi pun aku nak balik dengan selamat. Sebab di rumah ada menunggu isteri dan anak-anak. Ada menunggu ibu dan ayah atas kepulangan kita. Jadi kita kena buat yang terbaik. Aku kena buat yang terbaik. Kawan aku dah mati, aku akan buat yang terbaik. Sekurang-kurang untuk bela kematian dia supaya tidak sia-sia. Ini yang saya sumpahkan. Ini yang tidak diketahui.
apabila saya melawat jenazah 2 anggota saya ni, saya cium kepala dia di mortuary, saya letak tangan saya di atas dadanya. Kan? Di atas dada Inspektor Zul, di atas dada Korporal Sabarudin. Dan agak-agak ada tak benda yang saya azamkan? Pasti ada. Tapi benda ni tidak dimasukkan dalam filem mungkin. Memang takkan dikongsikan tu. Saya nak kongsi. Nak masuk tak masuk cerita lain. Tapi saya tidak ditanya dan tidak dikunjungi pun sebelum filem itu dibuat. Oh, okey. Jadi walaupun Tan Sri Khalid Abu Bakar dia beritahu, Datuk nanti kita akan buat filem Lak Datu, dan Datuk you know everything since the beginning until the end. Jadi dia akan jumpa you untuk interview. You bagi cooperation lah. I cakap okey lah Tan Sri, because of you I buat lah. Willing. Kan? I willing to do lah. Jadi tak ada datang jumpa pun. Sampailah filem dah habis nak tayang baru datang jumpa. Saya reservekan banyak yang untold story saya reservekan in fact untuk filem tu. Tapi saya tidak dihubungi, mungkin dia rasa tak perlu. Si tua ni tak payahlah jumpa. Kan? Banyak cerita dapat daripada orang-orang muda yang lain kan. Tapi dia lupa saya perancang. Ya. Mastermind dalam itu. Dalam kisah ini. Ya. Baik tu, Silent Oath tu memang tu akan simpan secara peribadi. Semua orang takkan kongsi, even dengan isteri sendiri pun takkan. Ini adalah kerahsiaan operasi, kerahsiaan tugas kita yang mana since the beginning telah diterapkan dalam diri setiap pegawai dan anggota dalam Satuan Komando. Saya masuk 78 dah terapkan. Yang kita tak boleh percaya siapa juga. Kawan sebelah katil pun tak boleh percaya, isteri di rumah pun kita tak boleh percaya. Sebab at any time bukan tak boleh percaya pasal apa, kerahsiaan. Mungkin dia terlepas cerita. Yang kita pergi ni, kita tak ada kat rumah sebab kita pergi operasi. Pergi ke mana-mana terlepas. Dan kenapa kita nak bercerita? Sebab ini yang masalah sekarang ni, semua nak cerita. Lepas itu benda-benda yang sensitif pun nak cerita. Kalau tidak nanti, takut nanti bini kata kita tak ada kerja kot. Jadi tak perlu. Memang takkan. Datuk sendiri, Datuk tak akan. Dan isteri saya komplain lah. Dia kata, kan tak boleh tahu isteri saya tahu. Saya tahu. Jadi apa-apa, awak tak payah runsing jadi apa-apa. Dia orang tahu mana jenazah saya nak dihantar. Apa masalah dia, saya kata. Kan? Lepas tu anak-anak, masa saya duduk di 8, bahagian operasi khas di 8 Bukit Aman. Okey tu. Dia sekolah rendah dia 1, cikgu tanya. Ya. Ayah kerja apa? Kerja polis. Polis cawangan apa? Jenayah. Okey. Tidak, dia tak tahu. Polis dia. Polis orang tak tahu. Ayah kerjanya tak tahu. Tapi rambut ayah panjang, ayah berjambang, kawan-kawan ayah semua rambut panjang berjambang. Ayah selalu tukar-tukar kereta. Itu yang anak saya tahu. Dia beritahu cikgu. Jadi bapaknya ni pencuri kereta kot. Jadi we have to face all this. Kita kena hadapi lah benda ni semua kan. Tapi tak ada memalukan pun. Ya, Allahuakbar. Okey, baik tu. Sekarang ni kita nak tanya pula lah dengan Tok. Ada satu, saya dapat info yang katakan Tok ada menubuhkan amazing camp legacy dekat Lenggong, Perak. Boleh tak Tok ceritakan sikit tentang camp legacy yang Tok buat tu, dan sebenarnya apa yang menginspirasikan Tok untuk Tok buat camp tu? Baik, pada awalnya saya masih muda dulu. Pada usia 20 lebih, belum 30. Saya selalu pergi bawa anak-anak saya. Kalau saya ada ke lapangan, saya bawa pergilah. Pergi berkelah dan sebagainya. Dan saya berazam lah. Dalam hati saya tak cakap. Itulah azam. Dalam hati saya, silent oath ni. Azam yang kuat, yang tak dilafazkan. Dan saya berazam untuk memiliki satu tanah dusun yang ada sungai yang boleh jadikan tempat berkelah. Dusun ni dah berbuah. Saya azam gitu, dan true enough lepas habis 60 tahun usia saya bersara wajib. Masa tu Pesuruhjaya Pilihan Sabah. Dan saya rehat 3 bulan seminggu. Saya ditawarkan untuk menjawat jawatan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara. Baik. NADMA. Bawah JPM waktu itu. Dan habis tu bersara lah. Setahun dah habis kontrak, setahun saya pun bersara. Dan
saya teringat balik azam saya ni, cita-cita saya yang kuat. Saya beritahu dekat jemaah surau untuk kalau ada tanah-tanah lah yang macam mana yang saya inginkan tu, dan dia beritahu ada dekat Lenggong. Kalau Lenggong okey, boleh lah cakap. Kecuali Sabah Sarawak lah, jauh lah saya nak pergi kan. Jadi okey lah, pergi tengok tanah tu, bincang-bincang, setuju, maka buat, beli. Kemudian saya dirikan surau di tapak yang terbaik. Boleh 70 jemaah. Tak tahu apa nak buat lagi. Dirikan tandas. Tak tahu apa nak buat lagi. Dirikan tempat makan. Saya buat ni, saya tempat retreat je sebenarnya. Kawan-kawan ni kalau jumpa, dia orang jumpa geng-geng 69 ni kan, kalau jumpa ni dia duduk sampai kedai tutup. Kalau pukul 1, pukul 1, pukul 2, pukul 2 sambung meja panjang tu. Jadi saya jadi tempat untuk dia orang berkumpul lah. Orang find dia kalau ada nak berkumpul, nak retreat ke apa. Okey. Kemudian terfikir, berbincang-bincang, dapat ilham, kata kenapa tak kita kongsikan pengalaman, pelajaran kita. Pasal orang, apa yang kita lalui dalam komando tidak dapat dilalui oleh orang lain. Pasal apa nak jadi komando ni bukan perlu kuat. Kuat aja tak boleh lulus komando ni. Dia perlu degil dan berdisiplin. Hanya orang degil dan berdisiplin tinggi boleh lulus komando. Okey. Kalau kuat belum tahu, Malik Noh bukan komando. Sampai kuat tu Betul tak? Sampai kuat. Angkat berat dia tak komando. Saya suka ayat tu. Komando perlu degil tapi dan disiplin. Tinggi. Tinggi tu ada tambah lagi. Berdisiplin tinggi. Baru dia boleh jadi komando. Kaki pecah. Sakit tu, atas keazaman, atas kita punya silent force tu, semangat kita tu, kita lupa kaki kita pecah. Allah, jalan juga. Petang tu nanti kita masak air, titikkan pada stokin yang melekat pada kaki kita yang pecah. Jadi orang-orang yang sebegini memang lulus. Kita manusia biasa, komando manusia biasa, makan nasi, lauk ikan, lauk apa semua kan. Macam tu lah. Masuk hutan dulu. Masuk hutan. 69 komando masuk hutan, bukan bawa apa makan-makan dalam tin, sardin, buaya-ria semua. Kan? Kami masak dalam kap, pakai 3 batang paku. Kan? 3 batang paku, satu masak nasi, satu masak air. Lepas itu kita bawa hanya beras sedikit, lepas itu sambal tumis ikan bilis yang dikeringkan, yang tidak mudah basi. Kalau 14 hari dia tak akan basi. Kemudian ikan masin yang kita potong ikut ruah-ruah jari ni, halus-halus ni, untuk sekali makan. Nasi menggelegak, ambil satu sudu ikan bilis tadi tu, sambal tumis ikan bilis, kacaukan dekat dalam kap. Jadi macam nasi goreng. Allah. Jadi itu yang kita, lepas tu kita makan suplemen lah. Macam saya makan jamu. Jadi saya jamu campur-campuran tu. Jadi itulah sebagai suplemen saya. Kalau macam dia orang ni pergi ke Amazing Camp Legacy ni, benda ni semua diajar. Saya akan share. Saya akan share macam mana nak buat jamu yang baik. Lempoyang temulawak, ibu kunyit halia bara. Kan? Apa ni, temu kunci, bawang tunggal, segala-galanya lah saya ni. Kalau 9 beradik, yang 7 beradik ada juga. Pilihlah yang mana satu nak. Tak ada, bukan satu benda yang rahsia. Tapi kan, yelah, Tok dah pencin. Orang kata duduk rumah pun dah senang-senang dah tu. Kenapa Tok buat benda ni? Itulah. Itu sebabnya. Jadi saya masuk mata-mata. Gaji RM140. Asalnya. Allowance saya, allowance collar dan juga allowance PPH waktu itu, campur dua tu RM40. RM40 jadi RM180. Baik. Kemudian bila masuk komando, RM5 sehari. Allowance bahaya. Ya ke? Allowance bahaya RM5 sehari sahaja waktu itu. Jadi 180 ni RM90 saya hantar rumah untuk mak. Beli beras untuk adik-adik saya yang masih kecil. Jadi yang RM90 lagi saya simpan untuk belanja saya. Sebab makan dia percuma. Makan dekat kantin. Minum pagi, makan tengah hari dan makan malam. Di kantin. Makanlah nasi nak banyak mana pun. Daging tetap seketul. Kan? Kuah banyak mana pun tak apa. Macam tu je lah. Kita makan je lah. Dah kita nak orang susah kan. Dapat daging tu setahun sekali. Itu kan? Kat sini 3 hari 2 hari sekali kan. Lepas itu apa yang berlaku bila kita melihat sekarang ni, bila ada duit gratuity banyak lah juga kan, gratuity. Kemudian saya fikir duit ni nak buat apa kan. Jadi saya terfikir generasi bangsa kita
Saya cakap bangsa. Generasi bangsa maksudnya bukan pada Melayu aja. Cina, India, kan? Kita semua satu rumpun. Kita semua pelbagai bangsa. Kebanyakan dikatakan lemah. Dikatakan tidak cukup kental. Jadi kenapa tidak saya berpakat dengan kawan-kawan saya, bekas-bekas komando ni semua yang masih sihat, untuk berkumpul, kita buatlah program. Program kita buat modul untuk dapat dikongsikan dengan generasi, dan syukur Alhamdulillah atas benda niat yang baik ini, kita dapat berkongsi dengan pegawai-pegawai tinggi kerajaan, dengan national athlete, umpamanya skuad hoki kebangsaan lelaki negara. Pernah hadir ke situ? Ya, pernah hadir sebelum dia memenangi Piala Sultan Azlan Shah pada 2023 kalau tak silap, ya. Dan syukur Alhamdulillah benda tu takraw masuk, badminton BAM masuk 3 siri pemain-pemain badminton. Lepas tu pegawai-pegawai tinggi daripada turus 3 sampai ke Jurusan A, Jurusan B, Jurusan C. Ini belum kira lagi budak-budak sekolah dan sebagainya. Datang untuk belum motivasi. kira lagi pegawai cawangan-cawangan hebat. Tak payah saya nyatakan, cawangan-cawangan hebat pun datang untuk berkongsi. Sebab kita ada modul kita. Modul kita ni adalah, yang pertama, kepimpinan berkesan. Macam mana komando memimpin orang-orang dia. Yang kedua, semangat setia kawan, SPD Core. Macam mana kita nak menanam, membajai, menjiwai, dan jika perlu ada roh semangat setia kawan tu. Kerjasama berpasukan. Ya, akan dididik kat situ. Dididik di situ. Kekentalan jiwa, macam mana self of survival. Bagi budak-budak sekolah ni, macam mana nak mewujudkan self of survival. Dia orang mungkin boleh keluar dengan 1 gulung ijazah. Tetapi dia tidak ada semangat untuk bersaing yang sihat. Persaingan sehat. Kita wujudkan. Macam mana? Kan? Sebab untuk meniti kejayaan, dia mesti pada saya adalah berpaksikan kepada 3 perkara. 3 perkara. Adab, maruah dan bersyukur. Adab, maruah dan bersyukur. Adab, maruah dan bersyukur. Kita mesti beradab bermula pada rumah. Kita mesti beradab kepada cikgu, beradab kepada negara, beradab kepada bendera kita even. Dan maruah, hanya orang yang bermaruah saja yang akan menjaga segala keluarga dia, diri dia dan sebagainya. Kalau dia jadi sebahagian daripada penjawat awam, dia akan jaga jabatan dia kalau dia ada maruah. Dan bersyukurlah. Ya. Baik, itu dia. Kena ingat apa yang dia pesan tu. Adab, maruah, bersyukur. Tok, tambahan? Kalau Tok nampak ada orang pijak bendera depan Tok? Saya pantang saya lah. Okey. Pantang. Bendera Malaysia ni satu benda yang menggambarkan maruah kita. Maruah rakyat kita. Maruah negara kita. Jadi tak ada sebab saya ingat nak pasang terbalik. Tak ada sebab nak pijak. Tak ada sebab nak dibakar. Tak ada sebab tidak dihormati. Kerana ia adalah lambang kepada kedaulatan. Lambang bendera itu adalah lambang kepada kesejahteraan negara. Keamanan negara. Yang kita tidak dijajah lagi. Ya. Tetapi kalau kita membiarkan bendera lambang kepada kedaulatan negara ini dihina sebegitu rupa, saya rasa mana letak maruah kita? Mana letak maruah kita? Jadi mungkin generasi baru dia tak rasa sebab dia lahir dia dah nampak bendera Malaysia tu. Ya, sampai hari ni dia nampak bendera yang sama. Ya, pasal kita tidak pernah memberikan penekanan betapa kedaulatan negara itu perlu dipertahankan. Betapa perlu hormat kepada bendera lambang kedaulatan. Dia bukan selai kain yang berwarna 4 warna. Putih, merah, biru kuning. Tetapi dia adalah lambang kepada kedaulatan. Tidak diterapkan. Bila tidak diterapkan di mana-mana peringkat, adab pun tidak mungkin kurang diterapkan. Saya percaya kalau dia ada adab, saya percaya kalau dia ada maruah, saya percaya kalau dia erti, tahu bersyukur dengan apa yang diperolehi, maka kita akan jaga keamanan negara ni. Ya. Kita tak bergaduh sesama bangsa-bangsa yang lain buat apa? Ya. Kan?
Terima kasih tu. Okey. Baik. Jadi pada yang lain ni, insyaAllah cikgu-cikgu yang tengah tengok kita punya podcast hari ni, bolehlah, mungkin dah boleh rancang nak hantar anak-anak murid anda pergi ke Amazing Camp Legacy. Biar diorang belajar pula benda-benda yang sebegini. Baik tu. Bila Tok wujudkan benda tu, macam tadi Tok kata ada orang ni datang, sekolah ni datang, jabatan kerajaan datang, maksudnya secara tak langsung dia boleh membuat meningkatkan ekonomi lah Tok. Dan boleh Tok kongsikan daripada hasil tu semua apa yang Tok buat daripada. Jadi daripada kita memang akan charge lah dalam yang apa charge yang apa ni menasabah lah. Dan tempat kita ni bukan, pertama tempat kita bukan tempat main-main. Saya tak sempat nak bermain-main. Kami semua dah sepakat kita akan serius dalam membentuk diri. Peserta-peserta yang datang, insya-Allah. Kita akan bentuk mereka daripada budak sekolah datang sampai kepada pegawai tinggi yang datang, kita akan bentuk. Dan saya berpegang dan sebenarnya ialah saya yang dipetua Persatuan Veteran VET 69 Komando. Okey. Jadi bila sebagai dipetua saya selalu melawat kepada rakan-rakan yang uzur, ya. Kalau saya tak ada apa-apa urusan, balu-balu bersama isteri saya dan rakan-rakan bersama isteri dia melawat dari satu tempat ke satu tempat, melihat macam mana kehidupan mereka setelah suaminya meninggal. Ya, dan Tok masih lagi pergi. Masih pergi. Dan sekarang ni kerana kesibukan saya kurang. Tapi apa yang berlaku, saya allocatekan 10% daripada profit atau keuntungan camp untuk membantu rakan-rakan yang memerlukan, kurang sihat ke atau sebagainya, dan balu-balu yang memerlukan. Kerana saya pernah pergi melawat balu rakan rakan saya yang sama-sama bergurau apa semua sekali ni, kita teringat kita pergi melawat. Dan diorang beritahulah, cuba beritahu Datuk pergilah melawat. True enough, bulan puasa ada 3-4 genggam beras, ada telur 3 biji, bawang ada 1 kat dapur. Allah Akbar. Dan dia pun tak berapa sihat, dan bila melihat mata dia pun macam dia satu orang yang reda lah dengan apa berlaku, kan. Jadi memang betul ada pencen suami, tetapi mungkin dia kurang bernasib baik, sebab suami dia meninggal waktu gajinya berapa, pencen pun tak seberapa. Ya, lepas itu anak pun mungkin kurang, pekerjaannya pun tidak berapa baik mungkin, ya. Jadi itu menyebabkan wang persaraan tadi tu dibagi-bagikan dengan anak-anak jugalah, saya rasa. Dan akhirnya jadi begitulah. Jadi saya berpegang kepada we are not the beggar. Kami adalah pejuang yang mempertahankan negara ini. Dan kami bukan pengemis yang nak mengemis meminta-minta. Dan saya percaya baik polis ke tentera, kita perjuang. Nilai kepada apa yang kita perjuangkan adalah nyawa kita. Kita bukan mengharapkan balasan. Kita bukan harapkan bila nak balik kita harapkan pingat, kita nak dapat pujian, kita nak disanjung. Kan? Ya. Kita balik kenapa? Sebab ada orang-orang yang menyayangi kita di rumah, yang menunggu kita dengan penuh harapan. Satu orang pejuang itu, baik askar baik polis, dia pergi menjalankan amanah dia dan tanggungjawab, dia diiringi oleh doa-doa orang yang menyayangi dia ni. Kita tak nampak jiwa-jiwa yang bersama. Kalau kita nampak itu, kita tahulah erti perjuangan, erti pengorbanan. Dan kita balik, siapa yang tunggu kita? Orang yang nak simpan senjata kita. Stok senjata tu tunggu pasal senjata. Siapa yang tunggu? Kita tak kisah pun. Tapi adakah bila kita ada kelebihan, kita sihat, kita nak lupakan dia orang? Nak lupakan balu-balu ni. Jadi pada saya tidak adil. Jadi Allah bagi saya sedikit rezeki, dan itulah saya allocatekan. Family saya semua tahu. Rakan-rakan jurulatih semua tahu. Rakan-rakan jurulatih ni memang saya cakap, you orang adalah sebahagian daripada orang yang bersama saya membantu kawan-kawan. Dan kadang-kadang saya tak sempat pergi. Saya minta nombor akaun, saya back in terus saja. Jadi minta nombor akaun, back in. Lepas tu beritahulah dia.
ada sumbangan daripada camp. Itu yang kita boleh buat. Dan kita tak pernah meminta-minta lah. Saya ingat polis askar ni tak ada lah, kita bukan meminta-minta lah. Alhamdulillah. Jadi macam tu juga Tok, sebenarnya kita ni dalam Persatuan Veteran TLDM, sebenarnya kita pun kita nak tentera maupun polis kan, kita nak diorang anggap kita ni semua ni yang tengok-tengok kita ni anggap kita sebagai kita veteran, bukan sebagai seorang yang meminta-minta. Kita bukan benda-benda. Jadi boleh tak Tok kongsikan sikit pendapat Tok lah dengan apa inisiatif yang Persatuan Veteran TLDM ni cuba buat untuk kita, orang kata, memberitahu lebih ramai lagi orang kewujudan veteran-veteran ni banyak memberi impak. Antaranya macam Datuk boleh saja buat pilihan duduk di rumah layan cucu, tapi kenapa Datuk masih lagi jalankan benda ni? Datuk keluar buat camp, jaga balu-balu, jaga anggota-anggota yang dah tinggalkan kita, maksudnya menjaga waris-waris mereka. Dan sama seiring dengan apa yang Persatuan Veteran TLDM cuba buat untuk bagi tahu orang luar yang kita bukan peminta, kita adalah satu badan yang anda boleh gunakan bila masa kalau anda nak bekerjasama dengan kita. Pendapat Datuk, adakah kita patut teruskan ataupun tak payah 2 episod ni kita berhenti? Saya memang amat bersetuju 100% dengan apa yang dibuat oleh veteran TLDM dan apa yang dibuat dalam di sebalik tabik ni. Di sebalik tabik ni. Dan satu inisiatif yang bagus. Sebenarnya saya ada bersembang-sembang dengan kawan-kawan daripada veteran tentera, veteran polis. They are willing to come forward untuk berkongsi pengalaman dan apa juga ilmu yang ada selain daripada ilmu perang. Of course dia orang tak akan ajar dan kami memang tak akan ajar. Ya, itu untuk kami dan itu sumpah kami. Kita tak akan jahanamkan negara ni dengan ilmu peperangan gerila kita. Jadi kita banyak yang sanggup, tetapi kadang-kadang mungkin kita cakap keadaan yang tidak mengizinkan, atau kadang-kadang kita terlupa nak memanggil, kadang-kadang kita nak panggil untuk hari kebangsaan, hari apa semua, memikirkan berapa nak bagi berapa nak bagi, nanti nak bagi berapa ringgit, RM100 cukup ke, tambang tol, makan hotel. Ini yang orang risau. Inilah ni risau. Peruntukan tak ada. Tetapi macam saya adalah antara segelintir, sikit aja, umur polis 218 tahun daripada mata-mata yang sekarang dikenakan sebagai konstable bersara komisioner. Okey, alhamdulillah. Pada saya layak untuk, saya pernah memakai kasut anggota selama hampir 10 tahun. Dan saya willing untuk dijemput dan memberikan motivasi kepada anggota-anggota yang dalam latihan atau sebagainya. Jangan fikirkan masalah imbuhan nak bagi saya. Saya ada pencen. Tetapi bila memikirkan imbuhan nak bagi berapa, maka itu adalah satu halangan yang tak sepatutnya berlaku. Orang yang pernah pakai kasut mata-mata tidak dipanggil untuk bercakap dengan mata-mata, memberi motivasi kepada mata-mata, saya rasa rugilah. Begitu juga macam tentera. Kan? Kenapa tak tanya dia? Tanyalah berapa nak ni sebenarnya. Dan kalau minta harganya mahal-mahal, tak mampu, maka okeylah. Tak payahlah minta. Tak payahlah panggil. Padahal di luar sana tu ramai yang willing to come forward. Sayang. Kan? Jadi maksudnya kita kena teruskan tu lah. Teruskan. Benda ni benda yang baik. Dan satu lagi, banyak cara yang kita nak highlightkan atau nak kenalkan veteran-veteran kita yang pernah bergadang nyawa dan sebagainya. Contoh, di Lenggong. Lenggong pada 3 hingga 5 hari bulan ni. 3 hingga 5 Oktober. Okey. Ada Lenggong Outdoor Festival. Siapa yang buat ni? 2025. Dia dibuat oleh kerjasama antara Majlis Daerah Lenggong dengan satu kumpulan ya untuk buat benda ni. Dan apa yang menariknya, dalam itu nanti program itu kita bersetuju yang beberapa orang tentera dan polis ni termasuk TLDM bersetuju untuk hadir dalam untuk bertemu dengan masyarakat.
Okey, bagus. Siapa mereka ni? Yang kita jemput kali ini. Antaranya siapa tu? Antaranya adalah Major Jeneral Bersara Datuk Haji Zawawi. Okey. Anak Lenggong sendiri. Dan yang kedua, Laksda ke Laksma, Datuk Saifuddin. Tadi Datuk Zawawi. Pascal. Ya, Datuk Zawawi ni dia terlibat dalam Black Hawk Down Bakara. Okey, hebat kisah dia. Dia dengan, kalau tak silap, Tuan Azman, kalau saya tak silap. Ada dalam iklan tu. Ada satu lagi Datuk Saifuddin, TLDM, Pascal. Kemudian kita ada Kamarudin. Tuan Kamarudin. DSP Kamarudin. Akak Kenny. Okay. Yang dulu banyak tugas-tugas dia penyamaran dan sebagainya, menumpaskan pegana komunis. Dan kita dengar je nama dia, tengok pada paper, tapi dia akan muncul kat Lenggong ni. Okey. Kemudian kita ada Razak, Datuk Razak Bukit Jenalik. Jenalik insiden Al-Maunah pun akan muncul. Okey. Dan Datu saya sendiri akan muncul. Alhamdulillah. Dan ini adalah julung-julung kalinya. Tahun lepas kali kita berkampung, dan kali ini dia orang ni jarang, dia orang dah tua. Macam Kenny tu dia dah Tuan Kamarudin ni pakai tongkat jalan pun sekarang ni berpapah-papah, tapi semangat nak jumpa dengan komuniti. Dan dia bersedia, dia orang ni bersedia untuk satu pentas. So satu yang menarik. Ya, betul. Dan dia punya moderator pun bukan kaleng-kaleng. Dr. Muhammad Nizam Muhammad Ali yang akan datang hari tu. Yang datang mana? Di Lenggong ni nanti. Nanti yang datang kat Lenggong ni sebagai moderator. Dia ni bekas pengarah kanan Integriti Malaysia. Okey. Institut Integriti Malaysia. Dan satu lagi Tuan Hutan. Tuan Fitri. Betul. Dia pun ada sekali. Dia datang. Dia akan datang sekali. Jadi untuk kumpulkan dia orang ni, saya rasa memang sukar sikit lah. Susah. Kalau tak betul-betul. Dan Alhamdulillah dia akan berkumpul. Tambah-tambah satu tempat pula. Sekali lagi tu. Bila tarikhnya tu? 3 hingga 5 Oktober 2025. Okey, baik. Jadi kepada semua yang menonton ni, ajak haraplah korang pergi untuk kita dapat lihat perwira-perwira hebat ni depan kita. Ya, betul. Bergambar dengan orang, bersembang. Sebab tadi bersembang dengan Datuk, ya Allah, rasa macam sembang anak ayah. Suka dengar cara Tok bersembang tu. Tok kalau bercakap tu dia macam bapak mentua saya tau. Kita start sikit je, tak tahu pukul apa berhenti dia. Tak tahu pukul apa berhenti. Itu masalah tu. Dah 1 jam dah. Dah 1 jam dah, betul Okey, baiklah. Kita pun sebelum kita undur diri ni kan Tok, nak minta pendapat Tok. Yalah, orang muda minta pendapat orang lama. Saya sebagai junior dalam tentera, saya respect dengan Komando 69 yang dulu orang kata alah tak lama lagi tutup lah Komando 69. Tapi Tok, sehingga saat ini, hari ini, pada masa ini, Komando 69 masih lagi tertubuh. Apa perasaan Tok dan apa yang Tok harapkan kepada pewaris-pewaris Tok dalam Komando 69? Pertama sekali, bagi yang bertugas dalam Komando 69 ni, kita teruskan. Anda adalah pewaris kepada warisan darah perwira. Kami telah habis servis kami dan kami dah bersara. Kami teruskan juga dengan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan faedah untuk bangsa kita. Untuk, bila saya kata bangsa, untuk semua, Melayu, India, Cina, Kadazan, Iban dan sebagainya. Itu adalah bangsa kita semua. Jadi bagi rakyat, bagi pelajar-pelajar, bagi bakal-bakal ataupun bagi pewaris yang akan diwariskan negara ini kepada yorang semua ni, jagalah kedaulatan negara, jagalah keamanan negara, jagalah kesejahteraan negara. Sesungguhnya anda adalah pewaris kepada kedaulatan negara kita, pewaris kepada negara kita. Jangan sia-siakan negara yang berdaulat ini. Jangan sia-siakan tanah tempat tumpah darah kita. Jadilah seorang warga yang baik. Jadilah seorang warga yang tahu erti perjuangan. Mungkin yorang tidak mengangkat senjata. Kami pun tidak mengharap yorang untuk angkat semua nak angkat senjata. Tak ada tempat nanti. Jadi polis, jadi tentera. Sesungguhnya semangat patriotik adalah milik semua rakyat Malaysia. Tak kira umur, tak kira jentina.
Jadi anda juga mempunyai semangat patriotik sekiranya anda menjalankan apa juga amanah, tanggungjawab pekerjaan jawatan anda dengan penuh beramanah dan bertanggungjawab, anda juga layak untuk dipanggil patriot. Alhamdulillah. Sebagai seorang warga negara, saya secara peribadi nak ucapkan terima kasih kepada Datuk dan minta halal atas segala apa sahaja budi yang Tok dah curahkan di Malaysia ini. Dan akhir kata daripada Di Sebalik Tabik, terima kasih dan salam tak terhormat dan salam yang tinggi untuk Datuk. Penghormatan yang tertinggi saya berikan untuk Datuk. Terima kasih Datuk Abdul Rashid bin Harun. Sama-sama. Terima kasih. Fumble saya nak cakap. Okey, kepada anda semua yang lain, jangan lupa untuk terus saksikan Di Sebalik Tabik. Dan kalau anda nak tengok Di Sebalik Tabik, boleh tengok kat mana? Dekat Kas Lab Studio. Dan boleh follow semua platform media sosial kami di IG, TikTok dan juga YouTube. Dan juga di FB Kas Lab Studio. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Bumbu Babah yang sekarang ini sudah ada 30 outlet di seluruh Malaysia. Ingat nasi padang, ingat bumbu babah. Iko cap. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.